nak travel, tapi benda yang paling mahal bukanlah travel sebenarnya. It's a bag. Wow. Dia warranty 2 tahun dan warranty dia hanyalah zip code. Obviously dah tahu apa kan. Cantik. My god, tak nampak sangat tau dia pink. Try, kita memang akan try terus. So kita siap pakai. Sabar sekejap. Sabar sekejap, sebelah lagi. Mana? Cantik lah. Warna yang I try hari tu warna putih. Tapi macam I tanya kakak putih ke pink? Dia kata suka putih je sebab I ada kasut putih yang I selalu pakai pergi office. Lepas tu kat office semua orang cakap tu kasut sekolah. Sebab literally memang kasut sekolah. Dia kasut cotton on yang memang putih. Putih sahaja. Memang macam kasut sekolah, kasut Vans tu. Tapi bukanlah kasut Vans tapi putih lah macam tu kan. Kakak I kata macam tu, macam okay, kita ambil pink. Oh, ketat. This one ketat. Ui, cantik. Cantik lah, Mat. Cantik lah, Mat. Kita kena terus pakai lah, Mat. Kiri agak ketat tapi since ni I pakai stokin tebal. Besar juga siap dia. Macam I suka dia punya design kaki ni kot sebenarnya. Sebab I pernah try Skechers punya. Cantik juga macam ni juga. Tapi macam dia tak ada macam depan ni kot. Depan ni kan macam kasut sukan punya design ke macam mana. Tapi macam tu lah kan. Skechers tak macam ni. I tak nak lah beli. Dah lah harga satu kasut dia 200, 300, 400. Oh, kita beli Larry. Okay, next. Thank you for your purchase. Okay, ni memang macam antara yang paling last yang I macam nak beli tak beli. Sebab dia kategori yang mahal. Tapi dia hanyalah makeup brush. Makeup brush from Kina Beauty. Tahu ke? Mana dah ni? Tahu ke? Kina Beauty ni. I literally tengah cari makeup brush yang murah, yang kecil, yang senang travel. Tapi I nampak banyak je macam RM20, RM12. Tapi takut dia pakai bulu apa. Even ramai pun yang review, ramai yang beli kan. Tapi diorang tak pernah cakap bulu dia bulu apa. Macam bulu dia tu sangat macam I tak tahu bulu macam mana kan. Even sekarang bulu babi tidak lagi macam dulu. Bila diorang duk jual murah, lepas tu bila orang tanya ni pakai bulu apa, diorang tak jawab. Macam mostly yang review tak jawab sebab diorang pun tak tahulah kan bulu apa yang diorang pakai. Seller boleh je cakap bulu ni bulu halal bla bla bla, tapi tak tahu bulu apa macam tu. So I memang trust local product. Tapi local product punya makeup brush sumpah mahal-mahal. Macam I tengok ni Kina Beauty. Lupa kita pula. Kita kan nak review kan, nak haul kan, tapi kita dah banyak sembang. Okay, literally dapat dua ni, beli RM89 brush, RM89 makeup brush sahaja, dapat free foundation. I tengok local product yang lain, mostly memang harga tu RM89, RM99, RM100 pun ada. So I macam okay lah kot, tak apalah kan local product, kita percayalah local product mestilah kena pakai yang halal-halal kan. Even diorang punya seller pun Muslim, so should be diorang tahulah bulu yang patut dipakai kan macam tu. Lepas tu dapat free foundation. Foundation ni I tengok harga dia RM19, so macam dapat free macam anggap je lah benda ni RM70 macam tu. So bekas dia macam ni. Weh, cantik. Eksklusifnya. Okay, so dalam dia literally ada 5 brush sahaja. Tapi dia ada 10 function. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Senang. Benda ni paling senang. Even kalau travel, tak travel pun, kalau pergi kenduri kahwin yang macam lepas tu nak buka makeup ke apa, letak je dalam handbag. Letak dalam poket pun boleh. Sangat kecil. Sangat kecil, sangat mudah. Okay, so dia punya ni macam mana? Macam nak keluar kahwin? Wow, macam tu lah. Bosak bulu. So ni salah satu. Oh, satu lagi. Terus ni I suka sebab dia ada function. Dia dah tulis function dia apa. Macam ni function dia foundation. Yang ni loose powder weh. Bulu dia pun lembut. Mana kau? Bulu dia pun lembut gila weh. Tak sakit weh. Padat weh bulu dia. Ni adalah eyeshadow dan dia macam sangat sesuai untuk beginner yang tak reti nak makeup. Foundation, loose powder, blusher, shading, highlight, no shading, eyeshadow, under eye, eyebrow powder, eyebrow gel.
senang. Lepas tu foundation time tu available hanya 3 kod. Kod 1, kod 3, kod 4. I patutnya kod 2 tapi kod 2 habis, so I terpaksa ambil kod 1. So hopefully kod 1 ni okey je kalau untuk I pakai. Kalau tak okey, buat conceal pun okey lah kan, sebab size dia kecil je. Hopefully macam berguna lah. Ramai gila yang review dia punya foundation best. So kita kena try. Walaupun sekarang I dah macam tak pakai sangat foundation, sebab I dah jumpa cushion foundation yang memudahkan. Jadi kenapa kita nak kena pakai foundation ni? Tolonglah. Minum air sekejap. Okay, next. Selalunya kan I buat unboxing macam mana? Macam ni ke? Macam terlalu tak ada arah tuju. Ini apa? Oh, seluar. Sorry, apa ni? I beli seluar boot cut, tapi dia macam ada pocket. So dia macam cargo lah, cargo pants. Ni tak tahu mak ke tak. Besar agak boot cut dia. Kalau kan orang kata kalau nak tahu muat ke tak, kena test kan. Muat. Hopefully muat, hopefully cantik. This is another impulsive purchase. Sebab I, yang ni, seluar ni banyak dah lama dah dalam cart I, tapi tak beli. Tapi macam alang-alang kita dah keluar duit, alang-alang kita dah shopping ni. Kita nak travel, kena pakai baju-baju baru. Kena pakai baju-baju cantik, baju-baju yang tak pernah pakai kalau boleh. Tapi itulah, mostly baju yang tak pernah pakai tu tak ada. Okay, next. So this, yang ni, I saja nak beli sebab macam sajalah weh. Kenapa tak boleh ke? Ada pakai duit you ke? Kan? Tudung sarung je weh. Tudung sarung yang mungkin akan memudahkan kerja kita. Alah, sebab I tak banyak sangat tudung sarung. Kalau basuh satu, ada. Tudung sarung dia macam ni. Agak jarang. Agak nipis. Tudung sarung dia, apa? Pleated orang panggil. Busuk! Lah, tiba jadi tudung Syria. Okay. Lampu dia nice. Muka dia besar. Kalau orang berisi muat pakai. Kalau muka kecil boleh pin. Cantik. Cuma dia busuk. Lepas tu dia macam jarang sikit. Kalau korang nampak awet. So I beli warna hitam dengan warna apa dark grey. So ni pun boleh bawa pergi travel. Kalau nak keluar malam-malam. Hopefully cantik kalau pakai. Ni apa? Ni micellar water glad to glow. I sangatlah stres. Wardah. Yalah Wardah. Wardah tolonglah. Wardah sudah hati Mr. Pilot kan? I pakai Wardah, micellar water Wardah. Tapi harga dia macam agak mahal. 100ml RM12, 250ml RM20. I pernah beli time sale 200ml tu harga dia 14 macam tu. Tapi sekarang dah tak ada sale. Setiap kali I pergi dah tak ada sale. I tak tahu sama ada Wardah memang tak buat sale ataupun buat sale dan tak nak bagi sale, Guardian tak nak bagi sale semua. I tak tahu. So sekarang I dah terpaksa macam okay, aku dah give up. Jadi I jumpa. Dia lalu pula kat FYP yang paling murah. Bukanlah murah. Ni 130ml RM12. I pernah nampak kalau sale boleh dapat RM10. Lepas tu kalau saiz besar dia tak silap I RM300. 300ml harga dia 19 macam tu. Time sale. So I rasa macam okay, murah. 300ml lagi banyak daripada Wardah punya. I hope dia okay lah. Sebab I nampak banyak gila feedback. Ramai gila yang guna. Ramai kata okay dan dia tak pedihkan mata. Kalau Wardah tu dia sangat pedihkan mata. Masuk sikit je dah macam pedih. Hopefully ni okay. Okay, next yang ni. Ni I beli 3. Tahu tak apa weh? Ni packable hat. Dia macam tu. Macam tu. Macam tu. Wow. Sangat comel. Lepas tu ni tutup dia. Lepas tu kalau weh. Nak pergi mana weh? Kalau nak pergi hiking, pergi masuk hutan boleh lah, semak lah. Kalau pergi pantai boleh ke? Semak ke pakai pergi pantai? Patut nak pasang kat mana? Mana nak pasang ni? Mana atas bawah macam ni ke weh pakai dia? Macam ni ke weh? Macam ni lah kot kan? Ke terbalik? Macam pelik kan? Dia terbalik ke? Yang ni ke kat luar weh? Macam ni kat luar? Okay, macam ni. Macam ni lah kot kan? Hopefully cantik lah gambar kalau travel nanti. Hopefully adalah kegunaannya. Okay, next. Selipar dah lambat. Ini adalah benda paling penting since I dah nak start YouTube balik. Kena ada guys. Sebab macam tadi memory full. Pakai yang 64GB memory full. Belum kira lagi handphone I tu, handphone baru je pakai tahun lepas. Tapi dah memory full 256. 256. Menyesal gila tak beli yang 512. Lagi menyesal kalau tak beli 1TB. Dia pen drive, literally pen drive. Dia boleh sambung dekat laptop ataupun phone. So macam kalau dia record video apa-apa, cocok kat phone, masuk transfer dalam ni. Lepas tu bila buka laptop, masuk transfer yang ni. Macam tu. Wow. That's amazing. Oh
Lepas tu dia boleh kalau ada benda lain. Ni apa? USB biasa. Ni impulsive purchase yang patut ada. Itu je kan? I rasa tu je barang-barang yang I beli. Ada tak kaitan dengan travel? Ada yang ada dan yang tak ada kan. Tapi macam ada lah. Ada. Macam ni topi ni Kau pergi travel tu naik gunung, hiking ke. Lepas tu yang ni seluar untuk outfit. Tudung ni, tudung kalau macam pergi makan malam-malam keluar hotel ke apa, tak nak bersiap. Yang ni untuk nak cuci makeup. Lepas tu kasut untuk berjalan. Bag ni untuk bawa baju. Ini untuk bawa baju, untuk bawa barang, bawa bag. Tumbler tadi tu untuk bawa air. Lipstick pakai pergi jalan-jalan. Lepas tu ni, semuanya benda-benda yang orang patut ada dan sesuai bawa pergi mana-mana untuk travel lah, especially kan sebab haul ni memang literally pasal travel. Itu saja untuk video kali ni. Hopefully korang enjoy. Taklah enjoy sangat pun. Hopefully korang suka tengok video ni. Korang komen kat bawah video apa yang korang nak I buat. I akan cuba buat. So, moga kita berjumpa lagi. See you in the next one. Bye. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga ada rezeki aku. Dah tiba. Okay, see you in the next one. Bye.